Sistem saraf tu daripada otak. Daripada otak ini ada dua kuasa tindak balas manusia, iaitu dia dengan sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Pernah dengar tak? Siapa yang pernah dengar? Siapa pernah dengar? Itu student saya memang pernah dengar lah. Kita ni dengan sistem saraf kita, maknanya daripada otak ni, saraf-saraf tu adalah electrical punya circuit. Electrical circuit yang pergi kat tangan, yang pergi kat kaki, yang pergi kat jantung, yang pergi kat sini, pergi kat semua. Senang saya cakap, sistem saraf ni electrical system kita. Electrical system kita ni, dia bertindak balas dua cara. Satu simpatetik, satu parasimpatetik. Kalau parasimpatetik tu rest and digest. Kalau simpatetik tu fight or flight. Apabila sarafnya dalam mode simpatetik, maka dia akan jadi tindak balas badannya kan sentiasa bersedia untuk fight or flight, bersedia untuk nak melawan atau untuk cabut lari. Macam kita ni kalau kata kena air panas kan, tindak balas kita terus, dia pegang je tangan kita terus tu, itu simpatetik. Kalau kita kena kejar anjing, kita sakit kaki pun kita boleh lari. Jadi bila dalam keadaan simpatetik, darah kita jadi laju, otot kita jadi kuat, jantung kita berdegup laju, nadi kita laju, glukos kita naik, mata kita besar, sebab kita nak lari daripada anjing tu. Sebab itu orang kalau kata kena kejar anjing, kalau kena kejar hantu, daripada sini dia boleh lompat sama sana. Itulah kuasa saraf simpatetik. Apabila saraf simpatetik tu mode on tu, kita sentiasa tekanan darah kita sentiasa tinggi, gula kita sentiasa naik, otot kita sentiasa tegang, kita sentiasa macam tu. Apabila selesai, kita akan berubah kepada parasimpatetik. Parasimpatetik ni maknanya kita punya sistem badan dia rest. Dia rest and digest. Kemudian bila perlu barulah dia balik pada simpatetik. Tapi manusia sekarang kenapa kejang? Aku asyik kejap-kejap, aku ni kejang kaki. Sebab kau tu masih dalam keadaan simpatetik. Kenapa diabetik tak boleh turun-turun? Glukos sentiasa keluar sebab kau sentiasa dalam keadaan simpatetik. Kenapa darah tinggi tak boleh turun-turun? Kerana engkau dalam keadaan simpatetik. Apabila kita nak switch daripada simpatetik kepada parasimpatetik, kita mesti dalam keadaan relax. Nak relax, nak switch adalah dengan bernafas. Berapa ramai orang tak pernah bernafas dalam lagi sekarang kerana merasakan bahawa bernafas itu automatik. Jadi pernafasan dalam tu sangat penting.